Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Syah Sabri. Hari ini saya nak kongsikan resipi yang kuat, simple. Resipi cream or mushroom soup semua makan. Okay guys, sekarang ni saya berada di Bistro Kitchen, dekat pusat Bistro ada Hotel KL. Kitchen saya memang comel, memang kecil. Semua pakai elektrik, tak ada pakai gas. Okay, saya masukkan minyak. Saya masukkan sedikit minyak. Kemudian saya masukkan paste bawang putih. Paste bawang putih. Fokus ni je Fokus dekat je Kemudian saya masukkan bawang merah yang telah dikisar atau buat cincang. Kemudian saya masukkan mixed herb. Mixed herb oregano, beli macam sikit nak bagi mixed herb. Alright. Kemudian saya kacau sampai naik wangi. Right? Kacau sampai naik wangi dan naik wangi cantik. Fauzi pun tak tahan dah bau dia macam mana. Right? Jadi kita just saute sikit. Kita saute sikit. Then saya masukkan dalam ni yang telah di blend, yang telah di blend shiitake mushroom, straw mushroom, fresh butter mushroom ataupun cendawan tiram, oyster mushroom. Kemudian kita masuk dalam ni. Senang saja. Kita masuk. The best, kau tengok saya. The best cendawan ni kita jangan blend halus. Kita blend kasar-kasar. Bila kita makan sup cendawan ni, kita rasa dia punya dia punya dia punya nak rangup, rasa biji-biji dia. Kemudian kita just kacau macam tu je. Right. Dan saya masukkan ni dengan bazir. Kejap lagi saya mesti nak rasa semua. Dan saya akan masukkan ni. Kemudian saya masukkan air ataupun chicken stock pun boleh juga. Jadi saya masukkan air. Right. Dan kita just kacau macam tu je. Right. Kita kacau macam tu. Very simple. Right. Kemudian saya masukkan krim. Kita pakai the best, kita pakai cooking cream. Cooking cream. Kalau tak ada cooking cream, yang nak meniaga tu you boleh pakai susu sejat penuh krim. Dan saya masukkan krim. Tu dia, saya masukkan krim dan kita just kacau macam tu je. Right? Kita kacau dia sampai dia mendidih lah. Okey. Setengah-setengah orang buat mushroom soup, dia pakai roux. Tahu dah roux? Roux tu basic thickening agent. 50% mentega, 50% tepung. Tapi bila kita masukkan roux, dia terlampau pekat, dia tak rasa pure mushroom. The best mushroom soup ni, dia panggil cream or mushroom soup, dia kena rasa more cream and mushroom. Dia punya resipi dia 50-50 ratio dia. 50% cream, 50% mushroom. Right? Dan kita biar dia mendidih. Kemudian saya masukkan, of course, okey, kita kacau sampai dia isi dah hampir pekat. Saya tak pakai roux. Dia dah hampir pekat macam ni kan. Last kali saya nak bagi petua. Right. Nak bagi you punya mushroom sedap, ni dia mentega. Butter, I add butter. A bit of butter. Dan kita just stir it. See, you punya mushroom more shiny. Dekat-dekat je, tengok ni. Tengok dekat-dekat. There you punya cendawan, sup cendawan dah berkilat. Tengok. Dan last not least, saya masukkan sikit lagi garam, nak adjust. Kemudian saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. La Pamba Chicago Milano. Alright. Kemudian kalau you nak letak belly, you boleh letak belly. Letak belly kemudian boleh juga, you biar dia. Sebab kalau tidak nanti kita kisar, nanti belly dia hancur. Dah pun siap. Ready. Fauzi, ready to serve. Kita tolak dapur ke sini. Kita ambil kita punya presentation. Fokus ni je Kita ambil kita punya presentation ni. Kita serve dengan garlic bread. We have nice garlic bread. Okay. Mana semi leather. Dan kita tuang leather dia. Fokus ni je. Ni. Kita tuang, tengok ni je. Yes. Tuang. Allahu Akbar. Right. Dan kita letak sini. Bagi saya kain sikit. Okey, kita cuci sikit. Right. Kemudian saya nak buat form. Jadi
Kat sini kita buat form sikit. Bagi saya spoon satu. Okey. Kita bagi lagi creamy. Fokus kat sini je Kau jangan bagi aku punya dapur nampak berselerak. Right, kita letakkan sedikit foam. More creamy dan kita garnish dengan parsley. Okey. Dah pun siap satu resipi yang ringkas. Cream of mushroom soup dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya ijazahkan resipi ini, saya halalkan resipi ini. Saya Chef Sabri, La Bamba Chicago, Milano.